Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Video kali ini saya akan berkongsi bagaimana kita boleh buat flash banner. Contoh dia macam ni untuk diletakkan ke dalam website anda. Jadi untuk buat flash banner seperti ini, apa yang perlu anda lakukan adalah klik dekat website dia, website yang memberikan flash percuma ni. Klik di sini. Ini ada satu website 123-banner.com. Okey. Anda boleh pilih banner seperti mana yang anda kendaki. Anda di sini ada dia bagikan sound banner, picture banner, pill banner, 80x210 banner. Okey. Saya ambil satu contoh saja, katalah saya gunakan graphic banner. Saya klik di graphic banner ini dan anda boleh pilih jenis banner yang anda kendaki. Di sini saya ambil contoh, katalah saya nak pilih banner yang ini. Apa yang perlu anda lakukan, choose banner, klik di sini dan mereka bagi kita 3 teks untuk iklankan. Sebelum ni saya dah siapkan di dalam notepad 3 perkataan, contohnya fed up tiada pelawat di website anda, pening tiada jualan melalui website anda, penyelesaiannya di auto blasting system. Katalah ini ayat yang ingin saya letakkan di dalam flash banner itu. Jadi apa yang perlu anda lakukan, masukkan satu-satu dalam ni. Anda boleh copy saja, masukkan ketiga-tiga, dan di sini anda boleh masukkan URL website anda. Tapi saya cadangkan anda masukkan website bisnes anda itu sendiri. Kalau replicate lah dia. Okey. Contoh macam saya nak masukkan website auto-mlmanda.ws/abs.html. Saya masukkan nama website ini dan apabila anda dah masukkan ni, klik je submit query dia. Nanti meter ni berjalan. Apabila meter ni dah habis jalan, dia akan keluarkan sampel dia. Okey, seperti ini. Dan jika anda ingin ubah dia punya teks dia, color teks dia, tak nak suka putih, nak tukar color lain, anda boleh pilih dekat sini, klik saja. Lepas tu kalau background dia saya letak hitam. Kalau tuan tak suka warna hitam, boleh pilih warna yang dikendaki. Apabila dah siap tu, submit dulu. Submit query juga, sama juga. Dan apabila anda telah pun puas hati, klik dekat sini, klik right click dan save link as. Biasanya saya savekan di dalam folder. Saya savekan dulu dalam desktop saya, senang. Apabila dah disavekan, anda boleh lihat dekat desktop ni dah ada dah. Perkara seterusnya yang anda lakukan adalah buka FileZilla, connectkan anda punya hosting dan cari file SWF yang telah anda download tadi. Tapi saya cadangkan sebelum itu, elok anda tukarkan nama, jangan panjang-panjang. Contoh macam di sini, kalau saya tak nak nama dia panjang-panjang, saya klik rename. Saya bubuh 1, 2, 3 sajalah contoh dia. Tapi extension dia jangan hilang ya. Tak boleh. Saya rename semula 1, 2, 3, 4 .swf. Dot dia jangan hilangkan. Bila dah selesai, saya rename ni saya uploadkan. Saya refresh dekat sini, dia dah masuk ke tapak domain kita. Apabila dia dah ada dalam tapak domain, anda kena belajar tulis URL dia sendiri. Jadinya ambil embed code yang saya sediakan dalam website ni, copy embed code ini ke dalam notepad, dan di bahagian merah ini adalah tempat untuk anda memasukkan URL anda yang baru. Katalah URL yang baru tadi adalah http:// domain saya, contoh auto-mlmanda.ws/ nama file kita jangan lupa 1234.swf 1234.swf. ambilkan kod ini, gantikan URL yang ada dalam ni, dan ambil kod ini, gunakan teknik embed. Insert HTML, paste, insert. Dan apabila saya upload semula menggunakan FileZilla ke tapak domain, dia akan kelihatan seperti ini. Okey. Dan kelebihan pakai embed code yang saya berikan tu, kalau anda klik di sini, dia akan bawa ke dalam website yang anda telah letakkan tadi.